Ha? Terlepas flight. Lah, ingatkan hari ni rupanya semalam. Macam mana ni, barang-barang dah bawa dah. Tak apalah, makan dululah. Nasi lemak ayam goreng berempah. Berani cuba ke? Cawa kita pula. Makan sini kena booking dulu. Walk in je. Okay, alright. Yana, ambassador memang miau. Yana ni siapa? Butter chicken, bolehlah satu. Sizzling. Bolehlah sizzling satu. Yang original, yang ni ayam berempah. Oh, sedap lagi berempah ke? Bolehlah satu. Yang ringan-ringan sikit lah. Wow, roti bakar. Bolehlah satu, macam sedap je. Kari pak satu. Cucu udang satu. Air pula. Apa yang best seller? Teh tarik dengan kopi ais lah. Bolehlah ambil dua-dua tu. Alright, itu saja. Ni gambar awak ke? Oh, bukan. Bukan. Alright. Roti bakar coklat cheese. Tapi dia punya rupa menarik lah. Weh, ni sedap betul ni. Tak tipu lah. Dia roti bakar 2 layer. Dalam dia ada pelantar ke margarine aku tak tahu. Ada topping coklat dekat atas dengan ada cheese. Jangan tunjuk video ni dekat seorang lelaki tu sebab nanti kena kecap. Ayam sekali. Bismillah. Sedap juga. Pandai dia buat. Dia punya kuah best. Mi okey, kuah sedap, ayam lembut. Memang sedap kan ni? Baloi. Butter chicken rice. Weh, ni all time favourite ni. Ayam, nasi, kuah butter, telur. Sedap juga. Tapi macam mana aku boleh salah tarikh Ingatkan ini rupanya semalam. Lah. Cucu udang ni dapat 3. Memang miau ni ada kat KLIA 2, bahagian arrival hall, sebelah pintu 2. Buka 24 jam setiap hari. So kalau ada siapa-siapa terlepas flight macam aku, bolehlah makan kat sini. Kari pak ni pun bagi 3 juga. Kenapa aku order banyak sangat Pelik tol. Tengok adakah ada oksigen kat dalam. Inti kentang dengan telur. Hello? Terlepas flight. Alright. Nasi lemak ayam goreng berempah. Memang miau. Tapi tak ada miau pula kat sini. Ayam, nasi lemak, kacang, ikan bilis, sambal. Kombinasi sempurna sekmu. Bismillah. Ayam berempah crispy dia buat. Nasi lemak ada santan, sambal, sweet. Tu dah sedap. Kang ada yang tanya, nak pergi mana bang? Travel. Gilang Kawi je. So nampak gayanya kena jadual balik minggu depan kot. Alright.